Logik tak aku cakap, kalau helmet ni hangpa kena layan macam kasut juga. Ni aku bagi point hangpa. Kasut bila hangpa pakai, hangpa kena pakai stokin tu. Itu semua bertujuan untuk mengelakkan kasut tu busuk. Sama juga helmet. Helmet kalau hangpa pakai direct terus, memang tak ada masalah. Cuma bagi kepala yang berpeluh, aku guna bala kelabur. Di mana bala kelabur ni dia function macam stokin lah, tapi dia untuk stokin kepala. Yang ni serius sedap kan. Dia tebal macam kain seluar tracksuit pada stretchable. Lepas tu ada lubang untuk spek pula. Tapi yang bahagian depan ni yang jenis mesh. Dia lagi breathable lah. Kira kat kawasan hidung dengan mulut tu, kita punya ventilation tu bagus. Barulah bila hampa pakai helmet ni tak berkuak. Kira peluh tu tak direct dengan span helmet ni. Lagi tahan helmet hampa. Lagilah kurang bau busuk tu. Bukan aku kata helmet takkan busuk, tapi dia akan mengurangkan. Ini pakai helmet tak berapa hari dah bau kepang. Tambah-tambah musim hujan, lagi jahanam helmet, lagi bau masalah. Oleh itu, aku sarankan, aku recommend apa pakai satu. Tambah-tambah rider, bukannya pakai helmet seminit dua, seharian pakai dan bertahun-tahun pakai. Takkan setiap tu nak beli helmet baru. Kat situ pakailah ni. Tengok gambar kuning.